Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isha Zalia Amti Zahari, nombor matrik 076874. Saya ingin bentangkan assignment bagi subjek mantik hadis yang diajar oleh Prof. Madya Dr. Razali bin Musa. Bagi tugasan pertama, saya telah memilih tajuk hubungan aspek sokongan sosial dan kemurungan dalam kalangan pelajar. Jenis istiqra' yang digunakan dalam jurnal ini ialah istiqra' nakis, di mana kesimpulan dibuat berdasarkan sebagai sampel dan bukannya melibatkan kesemua populasi. Hal ini adalah zanni, di mana ia berkemungkinan benar dan bukannya qat'i. Terdapat 3 proses istiqra', iaitu proses yang pertama ialah mulahazah, pemerhatian. Pemerhatian dilakukan dalam mengenal pasti isu, iaitu kemurungan pelajar semasa berlakunya pandemik. Seterusnya, pemerhatian dilakukan dengan mengumpul data melalui soal CDI, SSB dan BDI, serta dilakukan juga pengumpulan juz'iyat, iaitu memperoleh maklumat empirikal daripada pelajar. Proses kedua pula ialah furuk ilmiah, hipotesis. Penyelidik membuat andaian bahawa adanya hubungan di antara sokongan sosial dan kemurungan. Terdapat perbezaan kemurungan dari segi jantina, umur dan bilangan adik-beradik. Dan proses ketiga pula ialah burhanah, pembuktian, di mana proses ini menjalankan analisis statistik bagi menguji hipotesis. Terdapat 2 hipotesis yang diterima dan disahkan benar, iaitu adanya hubungan sokongan sosial dan kemurungan, serta terdapatnya perbezaan kemurungan mengikut jantina dan umur. Manakala ada juga hipotesis yang ditolak dan disahkan tidak benar, iaitu bilangan adik-beradik tidak mempengaruhi kemurungan. Kesimpulan kajian ialah pelajar yang kurang sokongan sosial lebih berisiko dalam mengalami kemurungan. Penyelidikan ini membuktikan hubungan sosial sangat penting untuk kesejahteraan emosi pelajar. Kajian ini sangat bermanfaat, tetapi generalisasinya adalah terhad kerana menggunakan istiqra' nakis. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.